Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar Sains Tingkatan 3 bab 8 8.33 menerangkan dengan contoh sumber sinaran mengayon dalam alam sekitar buatan manusia. Ini contoh-contoh sumber mengayon buatan manusia: penggunaan nuklear, sumber perubatan, televisyen atau komputer, penerbangan, bangunan atau jalan raya, tembakau atau rokok. Penggunaan nuklear adalah di loji tenaga nuklear, ujian tenaga nuklear. Tenaga nuklear ini digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik di loji tenaga nuklear. Sisa radioaktif menyebabkan pekerja loji dan penduduk sekitar terdedah kepada sinaran mengayon. Penggunaan nuklear juga menyebabkan kemalangan yang boleh berpunca daripada kelalaian manusia dan bencana alam. Contohnya seperti yang berlaku di Tokyo, Jepun, iaitu di loji nuklear di Fukushima, Jepun, susulan gempa bumi yang telah melanda Jepun pada tahun 2011. Sisa radioaktif telah mencemarkan persekitaran pekan-pekan di sekeliling loji tersebut dan menyebabkan beribu-ribu penduduk dipindahkan dari kawasan tersebut. Ujian senjata nuklear adalah contoh penggunaan nuklear juga, seperti yang berlaku di Korea Utara. Gempa bumi bermagnitudo 6.3 dikesan berhampiran lokasi ujian utama. Kajian geologi Amerika Syarikat merekodkan gegaran berukuran 6.3 adalah lebih besar daripada ujian sebelum ini. Perubatan juga merupakan penggunaan nuklear. Penggunaan radioisotop dalam perubatan moden. Perubatan nuklear adalah perubatan yang melibatkan penggunaan radiasi. Pesakit terdedah kepada radiasi langsung semasa menjalani prosedur perubatan, seperti diagnostik tulang patah atau retak, sinar X untuk pergigian, imbasan CAT, perubatan nuklear dan terapi sinaran. Contohnya seperti dalam gambar rajah. Sumber perubatan: CT scan dan X-ray. Ini adalah contoh gambar CT scan, X-ray gigi, X-ray paru-paru. Sumber lain sinaran mengayon adalah radiasi langsung, juga diperolehi daripada barangan pengguna seperti tembakau, bahan binaan, bahan api, televisyen dan radio, telefon bimbit, jam bercahaya dan kaca oftalmik. Ini adalah contoh gambar rajah rokok yang mengandungi tembakau. Ini bahan binaan yang dibuat daripada konkrit, televisyen dan radio, telefon bimbit dan jam bercahaya, dan akhir sekali kaca oftalmik. Sekian, terima kasih.